Okey, untuk konten kali ni, disebabkan Pok Jack dah putuskan hubungan dia dengan Rina, so kita akan balas dendam. Ke dekat aku ni bercakap dengan kau. Tak payahlah cakap. Ambil barang tu bagi Kanda. Barang-barang ni semua. Ya, ambil. Kanda kan nak main jap lagi. Jadi Rina sediakan roti untuk Kanda. Kanda dah makan belum? Tak makan lagi sebab Kanda punya bibi hilang. Tiba-tiba. Tu. Dia dah makan dah. Mesti nak air. Anak air, bagi dia air. Ada 2 air. Tanya dia nak air apa? Apa nak air apa? Payung Kanda. Dia hujan tu. Rina tak apalah basah-basah ni. Waduh, nombor 10. Diorang kata kau tak fashion tadi. Memang tak ada mood lah. Teruk lah. Okay, hai korang, welcome back to my YouTube channel Rina. Bye. Okay, untuk konten kali ni, disebabkan Pok Jack dah putuskan hubungan dia dengan Rina, so kita akan balas dendam sebab dia tak layak langsung meninggalkan Rina. So kat sini korang akan tengok macam mana Rina balas dendam dekat dia, okay? So, let's go. Okay, now Rina dah sampai dekat rumah Pok Jack. Hari ni kita akan bully Pok Jack kau-kau. But, jangan bagi tahu Pok Jack. Korang jangan kesian pula kat Pok Jack dekat konten ni. Waktu Rina sweet-sweet korang geli. Rina garang-garang ni, apa pula korang nak cakap? Rina pun dah tak nak tengok muka Pok Jack. Macam manalah dulu Rina boleh lekat dengan Pok Jack. Betul lah cinta tu buta. Rina memang dah kena-kena dengan Pok Jack ni rasanya. A few moments later. Tahu tak kenapa aku pakai spek hitam? Apa? Sebab aku tak sanggup nak tengok muka Tak, kau. aku tak nampak ni. Tak. Sama je, tak ada perubahan. Sayang, cantik tak dekat kita? Awalnya kau keluar rumah. Tak tahu. Aku ikut je ni. Ikut apa? Dah jom lah pergi Padang. Lagi Padang? Hmm. Aku nak pergi coffee bean jap. Aku dah haga. Kering dekat aku tengok kau. Kering dekat aku ni bercakap dengan kau. Kalau macam tu tak payah cakap lah. Tak payahlah cakap. Jangan nak cakap comel-comel dengan aku Macam begitu lah. Jangan nak ya. Cakap yo. Ya. Nanti aku tergoda kali kedua. Mah. Tak nampak lah. Tak nampak lah mana Pok Jack. Tak nampak. Sekarang ni kau boleh pilih satu hadiah. Kau nak hadiah apa? Sebab ni macam hadiah perpisahan. Jom. Okay, kau boleh pilih apa je yang kau nak. Cepat-cepat, kita ada setengah jam je lagi. Sekarang Pok Jack tengah memikir dia nak apa. Sebab dia pun macam terkejut, macam lah tiba-tiba nak belanja macam tu. So okay Pok Jack, take your time. Apa? Kau nak apa? Nak beli jersey lah. Nak beli jersey? Up to you, boleh. Boleh Jack. Sport direct. Okay, now kita pergi Sport Direct. Wah, dah sampai dah dekat jersey dia. Berapa ni weh? Berapa harga gini? Berapa ni? Kau jangan pau aku macam-macam Wih. Kenapa? You want kikis me atau kiss me? Kiss. You want kikis or kiss me? Ha? Aku pergi tinggalkan kau selama ni. Pok. Jom. Pok Jack tengah mencari dalam keadaan yang pressure. Pok Jack, cepat. Wah, dapat dah. Tengok, saya siapa ni?
Saiz M. Saiz M. Tengok. Wah. Okay, kena. Jom bayar. Korang hari ni ingat Pojak nak kikis Rina beratus-ratus ringgit. Lah tak sampai 100 pun. RM99 je. Pojak. Beli je apa yang kau nak. Nak ah? Betul? Kalau guna aku buat okey je? Okey, guna okey. Jom. Boleh? Wah, dah sampai guys. Korang Rina baru je nak buat konten Padang. Tiba-tiba hari ni nak hujan. Bala. Lepas tu tak jadilah konten bola aku ni. InsyaAllah jadi ni. So jadi lah. Okay. Rina percaya ke Pojak? Pojak macam ni ke situation yang shoot konten kat bola? Memang tak tahu nak buat apa Rio. Rio? Video masih YouTube. Sarina! Aku nak Maggi. Aku tak makan Maggi. Saya makan fries. Makan fries? Saya peminat Alifan mana Alifan? Alifan tak main bola, tak pandai main. Tak pandai main. Aku. Korang ni sana. Apa dia kenal tak? Apa? Rina. Alah, bye-bye. Nice to meet you. Bye. Nak tak gambar? Jom. Relax. Kanda, dia datang nak support Kanda ni. Nice shot. Kanda, Rina datang nak support Kanda ni. Korang tak happy ke? Ni first time tau. Rina datang support lelaki. Rina tak pernah pun layan lelaki. Itu jadi coach untuk Lekman Musa tu. Coach bukannya penyokong. Ini kali kedua tau. Apa? Kali kedua ni kau datang untuk ni. Kerana aku orang kedua, bukan orang pertama. Satu Rina datang jadi coach. Rina tak tengok pun dia main. Ya, kita tengok sambil training tu bagai. Jadi Rina nak tengok Kanda main. Okay? So Kanda kena do the best, okay? Kena tak pandai main bola. Pojak, tolong rakan yuk. Busy je. Pojak ke kau? Tadi Rina datang dengan Pojak. Sorry tau. Okey, dia nampak bukan dia jealous ke? Tak logik lah kalau kau nak jealous ke Pak Pojak. Tak cakap kan? Boleh pegang boleh kamera? Oh, dah pandai sikat rambut tau. Bila terina sikat rambut. Wah, dah main separuh mata tu. Nampak adik tu gelak tau. Tak apalah, Pojak aku bilang muka Pojak sekali. Masuk je lah. Asal Pojak tak nak kau? Pojak masuk je lah. Rakan masuk sekali muka Pojak. Rina ada bawa sesuatu untuk Kanda. Gelinya Rina ada bawa sesuatu untuk Kanda. Sekejap, Pojak. Pojak, buka ni jap beg ni. Bawa apa? Kanda kan nak main je. Bagi elok lah. Ambil barang tu bagi Kanda. Barang-barang ni. Ya, ambil. Kanda kan nak main jap lagi. Jadi, Rina sediakan roti untuk Kanda. Kanda makan tau. Sebab Kanda punya bibi hilang. Tiba-tiba tak ada orang masak Kenapa rumah. kau tak masakkan dulu untuk Kanda? Sebab aku balik aku tadi. Kau tak sempat masak ke? Aku balik. Kalau aku tahu kau tak masak lagi, aku tak culik tadi. Aku balik gym hilang. Ya ke? Makan. Pojak, suap Kanda, suap. Kanda jangan makan guna tangan. Pojak suap Kanda. Betul-betul. Aku punya. Ala perut. Hai! Dia tak ada orang nak layan ke? Janganlah lambat. Aku memang kurang yang apa? Tu lekas siapa suruh tu, tak isu. Sayang. Habis kau ingat ni Azam? Ni dengan aku apa yang suruh kau? Kerak Pojak, suap Kanda. Kanda biar Pojak suap. Suap ah. Cahaya make up Rina lah. Memang suap betul-betul lah kau ni. Baru kena. Lagi apa lagi ada dalam tu? Dah makan air, mesti nak air. Anak air, bagi dia air. Ada 2 air. Tanya dia nak air apa? Nak air apa? Kau memang tak ada jawab langsung dengan dia. Ni lah aku datang siapa dia. Tapi aku orang kedua. Yang orang pertama orang musuh. Dia sampai dengan Musa. Kanda pilih nak air apa? Ya itu dia tak. Tolong buka kan? Biar Pojak buka. Pojak buka. Ada Bunyi kau bukan balaci ganda je. Macam Ina sekali. Balik cerita sekali. Ya, hari ni aku bosan.
Kanda. nak Suap dia, suap. Nak tutup kes bagi nampak orang tak nampak sangat korang berdua nak dating ajak adik datang. Ni adik angkat Rina. Pojak, suap Kanda. Terus sikit. Situlah. Kenapa Kanda? Kan nak minum. Ha. Kan nak minum ni. Kan nak minum kan. Dia perih air tu. Banyak macam-macam Lepas tu mulut kan ada. Ya ke? Mulut. Banyak macam-macam Kau dia dah jadi ex kau macam tu. Tepi. Tak apa, Aisyah selamat kau Pojak. Kanda basah. Bagi dia payung. Pojak sekarang ni. Pojak, ambil payung tu. Kau jangan main. Pojak dah ada review sekarang ni. Ya ke? Alhamdulillah. Patutlah dia orang kata influencer sekarang. Influencer. Pojak ambil payung dekat Echa. Mana Coach? Rina ni sanggup demi lelaki je macam ni kat adik sendiri. Payung Kanda. Dia macam tu. Rina tak apalah basah-basah ni. Dia bawa botol lautan api sanggup ke rendah. Payung Kanda. Kanda jangan Apa basah-basah ni? tau. Janganlah gerak. Kanda tu pemain terbaik AI team. Jangan basah-basah. Oh. Tak payahlah payung ke Rina, payung ke Kanda. Tak, bila aku payung tak ada masalah muka kau tu. Kau betul-betul macam nak makan tau. Muka standby macam tu agak-agak sikit bro. Relax lah. Dia kena nak perempuan, dia kena step by step. Tak boleh rakus sangat. Tapi dia yang putuskan aku. Dia putuskan. Jalan kau cerita kau tak logik tau. Kenapa? Bila Pojak putuskan. Pojak lagi di spray. Dia kata dia putuskan aku demi kau. Ha. Basah. Kau jangan. Bila kau buat payung macam tu, kau tak nampak macam Korea pun kau macam tu. Kau tak ada lah macam tu. Orang nak edit Korea tak kena. Kau faham tak? Kau walaupun rambut kau macam tu. Kau jangan tau. Aduh. Berapa minit dah Dia kan ni? dah nak start main bola ni. Oh, iya ke? Tapi Rina ada something tu Kanda. Apa dia? Pojak. Tadi something, ni something dia apa dia? Ada something lagi. Pojak pergi ambil beg tadi. Sport direct tu. Sebab dia rek. Alah, yang ni pun manja lah. Kanda, kita kan dah nak partnership. Jadi, Nanti kalau korang tak selesa, korang bela je muka belakang. Ni kalau macam tak selesa waktu nak edit tu boleh belikan dulu. Kanda, Rina kan dah nak, kita kan dah nak partnership. Dan mungkin lepas ni Karina tak akan comeback pun. Kan? Jadi, Takkan nak dengan dia. Kau tak kan? Kau suka betul kau Jadi Rina ambil Pojak sebab Rina nak teman sebab Rina nak suruh Pojak teman Rina cari hadiah untuk Kanda. Hadiahnya apa? So, ni adalah hadiah untuk Kanda. Pojak? No, this. Buka lah, buka kan? Sini Rina pegang. Pojak kata Kanda suka Argentina. Betul ke? Rina belanja. Ini bukan aku yang suka Argentina, dia yang suka Argentina. Aku suka England. Dia kata kau suka Portugal. Portugal pula ni Argentina. Maknanya Pojak tipu Rina ke? Apa dah kau tahu? Dia kata Kanda suka. Aku suka Messi. Aku paling suka Neymar. Maksud Kanda tak terima ke hadiah ni? Suka je Kanda suka. Ada Pablo Dybala je. Dia nak belikan JC dengan botol air. Macam kau tahu. Kanda suka. Kanda suka tak? Suka. Kanda suka. So nak harap Kanda terima ke hadiah Rina? Terima. Bagi Kanda. Ni hadiah untuk dia. Dan bagi Kanda main bola boleh? Kanda kapten ni. Kanda perlu susun Kanda. pemain. Kanda gulak. Gila. Kau happy lah sikit cakap gulak. Happy macam mana? Happy macam mana happy? Biasa. Asal kau tak happy Happy pula macam ni? mana? Happy macam mana happy? Dia cakap gulak kena happy macam mana? Biasa Pojak macam tak happy. Tadi kau cakap nak beli kat aku. Taklah. Beli untuk Kanda lah. Kenapa barang tu bagi kat dia? Memang tu hadiah untuk dia lah. Kalau aku tahu tak ada beg aku beli benda lain. Tak, hadiah tu memang untuk Kanda pun. Kau janganlah perasan. Kita kan dah tak ada apa-apa. Kau Dah nak lah size tu betul lah kau ambil size dia. Tak apalah, biarlah dia pakai. Nasib baik saiz dia. Dah lah. Ini balasan untuk kau. Sebab kau dah reject aku.
Okay, Pada muka kau. Kau rasalah sakit yang aku rasa. okay, tak apa. Kau bukan penting bukan? Kau duduk dulu kat dalam. Kau pemain simpanan kan? Soalnya partnership aku semua aku datang. Dia ni je aku datang sebab konten. Kenapa ada? Maknanya sebelum ni Masukkan dalam muka dia. sebelum ni ada datang siapa betul-betul. Bukan Betul. sebab konten. Yang ni sebab konten. Tak boleh, Kau aku nampak tak- tak? Kau tak penting. Bukan sebab aku tak sanggup nak tengok dia main bola. Dia hebat ke? Bukan, takut jadi Kaki apa? takut makin jatuh cinta. Itulah dia. Dia kaki bangku ke kaki perempuan ni? Bangku sini aku Kaki bangku ke kaki perempuan? Dua-dua. Dua-dua. Okey Amri, pemain simpanan ni kan? Duduk rehat dulu. Korang sebenarnya Echa memang tak nak datang sebab Amri. Aisyah datang sebab memang Rina ajak shoot. Bila tapi tengok Amri dah berharap dah tu. Do you want me to play? Amri dah sebelah-sebelah. Do you want to watch? Do you want me to watch you play, Amri? Kau nak Echa stay ke nak Echa pergi? Kau memang mau pergi kan? Kau mau Echa datang stay ke Echa pergi? Kau memang mau pergi kan? Kau jawab dulu Kau lah. jangan Aku paksa. nak aku tengok ke tak nak tengok? Jangan paksa keadaan. Allah sumpah cringe weh. Macam mana lah. Patutlah ramai suruh bubar shit ni. Mau Echa stay ke Echa pergi? Jawab sajalah. Kami in real life lah kan? Mau Echa stay ke Echa pergi? Jawab dong. Buat apa aku jawab? Ikut keselesaan kau lah. Kalau kau mau stay, stay. Okay lah, stay lah. Stay di hati aku. Macam di hati aku lah. Bukan di sini. Apa je lah pemain simpanan. Ha. Mana Kanda weh? Kanda Oh my nombor God. Kanda nombor Look berapa? Look at the pakcik beruban. Mana? Tu. Tak menarik langsung. Weh, lebatnya. Jerit, go Kanda Is it jerit. safe? Go Kanda tau. Boleh lagi Kau lah jerit, aku pula jerit. Pojak jerit. Go kan. Bu bojak bu. Bu bojak bu. Jangan pegang hati Kanda lah. Jangan pegang. Sibuk lah kau ni. Weh, apa yang Malkosha buat kat sini weh? Sebenarnya Echa datang nak tengok Mal. Malkosha. Echa, sebenarnya weh. Sebenarnya Mal. Sebenarnya Echa datang nak tengok kau lah. Tak, dia nak tengok Amri. Tak datang tengok kau. Amri. Sumpah. Sumpah. Sorry. Amri. Urusan tolak jangan paksa-paksa. Masalahnya Echa Presiden kami lah. Sebenarnya partnership yang sebenarnya orang dua. gaduh nanti sayang. Benci nanti cinta. Wah, who's that? Wow, who's that? Who is this? Tak ada siapa kau ke? Mana Najla weh? Tak ada siapa kau ke? Najla ada. Najla. ada. Dah lah terbalik. Pegangkan pula tu. Aku penat lah. Okey, untuk yang tak tahu ni semua muka-muka noob. Muka-muka simpanan. Ni kaki bangku. Ni muka-muka kaki tembam ni. Kami super sub Go! lah. Jerit, go Kanda tau. 1, 2, 3. Go! Aiman, jerit sekali tau. Sini. Tempat orang ni, sini. Betul. Kuat tau. Man, sini Man. Sinilah. Dah macam sekarang ni kamera ni muat sama kau je. Kau makan tuang. Disebabkan korang semua ni pemain simpanan, jadi kita support lah kawan-kawan yang tengah main. Okay, cepat. Aku jerit sini tau. Go Kanda. Ya, cepat. Mau tukar baju. Ajar Man. Lepas tu korang jerit. Go. 1, 2, 3. Go Kanda. Go, Power Rangers. Go. Bodoh lah kau ni. Kanda. Woi, Kanda. Go Kanda. Go. Kau ni tak best lah. Habis kan dah fokus dulu. Ya. Go. Kanda nombor berapa nombor 10. Go pemain nombor 10. Go. Boy, apa main nombor 10? Kanda buat silap. Kanda tak pernah salah. Kau Arina punca. Benda kata Kanda buat silap. Macam tu partner kau men. Kenapa? Nasib baik tak kena tau. Kanda tak pernah salah lah. Kanda tak pernah salah. Passion sikit. Kaki bangku. Weh, korang dah 2-0. Tim lawan dah 2. Mesti dah salahkan aku. Aduh, korang macam mana ni? Tim AI team dah nak kalah. Wow. Rina tengah memahati nombor 10 tu. Oi. Gol atas bola. Botak. Aduh. Weh macam ni main bola tampal. Apa weh? Dia ingat main bola tampal. Main bola keranjang. Ikut ring main basketball.
Nice catch! Nice catch! Aduh, apa saya kawan kau ni hari ni? Tak tahu dia memanglah kaki bangku tak sedar dia. Biasa masuk pula? Ha? Biasa masuk? Dia power. Kau tengok kalau tidak tak boleh main apa UFC apa nama? Oh, UFO. Ha? UFC ya. UFC lah. Basah ni. Kata gol. Caca. Dapat satu gol sedap kan? Dapat satu aku boleh satu. Relax. Dapat satu aku balik. Dapat satu balik. Tenang kau tengok. Nombor 10 macam tak main je. Itu keren. Kau rasa dia nak tukar kau ke? Dia orang memang time ni aku main. Ha? Kau rasa? Guys, keluar. Wow, nombor 7. Nombor 7 dah. Su sikit. Mat, su sikit, Mat, su. Su ke ke? Mat, sebab kau nombor 7 kau buat macam su macam tu. Apa? Macam su. Ha, siau. Ni siau. Main nombor 10. Waduh, Nombor 10. Diorang kata kau tak passion tadi. Memang tak ada mood lah. Perlu teruk ah. Ni perlu hujan ni. Mana masuk lagi lah? Kakak kenapa tak tanya okey ke tak game tadi? Kerana dia tengah serabut aku takut. Are you okay? Yang okey ni. Meleleh dah foundation. Sorry. Nak tahu mana? Dia nampak macam kesan-kesan G2G tu. FYP dah ini. Pakai makeup. Kenapa? Apa masalah tim korang hari ni? Masalah tinggi kita orang tadi. Pergi tolong. Bagi air kat dia. Anak dia takut. Tak, dia yang ada. Apa bahasanya? Dia terlalu serius. Tak apa, dia nak balik lah. Dia takut lah. Dia tengah berbincang. Dia pergi bincang sana. Okey, nak ambil. Kau ni. Nampak ni diorang semua dah memang serius. Dia rasa dia nak kena balik kot sebab Kanda memang tak Kan fokus. Amri baru nak main. Oh, iya ke? Tengok sikit. Aduh, dia dah kena Tu Aisyah ada 3 orang nak kena sokong tu. Itulah, Bodoh. satu Mal. Satu Aiman. Aiman. Amri. Ya Allah, dia ramai ni jejak adik. Dia korang tengok Kau Kanda seorang tu tengah pun stress. kau dah tak mampu nak support dah. Macam mana? Aku nak support ketiga Dia kan? macam dah down gila, dia dah takut. Awak tengah down ke tu? Dah sangat. Tak awak lah Awak down down ke? lah awak seorang-seorang. Kau tak down. Boleh tak sama tu. Kau ada pekerjaan. Down ke? Kau boleh down. Bestie forever. Korang rasanya Rina tak boleh teruskan dah konten ni sebab diorang macam yelah kita kan kalau bersukan memang semangat sukan tu tinggi tau. So, Kalau diorang, bagi kita nak buat yang terbaik lah, betul so tak? Rina memang tak boleh kacau dah. Sebab Rina dah kacau dia sebelum game tadi. Betul. Tengok disebabkan dia terlalu stres sampai dia tak layan Rina. Padahal ni first time Rina datang nak support dia. Apa main game tak pakai baju tim ni dia ni? Tapi adik akan nak balik dulu lah. Ada stay sini. Kakak tak nak lah. Akak datang nak support tapi disia-siakan. Kakak, kau jangan cakap macam tu. Kenapa? Kau kalau stres pun kau tak boleh pandang orang lain kan? Itulah dia jadi macam tu sebab kakak ada kat sini. Dia tak dapat nak fokus. Kenapa dia tengok kecantikan kakak? Kau balik dulu lah. Kau tak tahu lah. Kau tak selesa lah. Kau balik dulu lah. Jangan macam ni nak. Akak tak nak. Kau dah suruh aku Betul. datang sini tanpa sebab lah. Kakak ni adalah seorang-seorang. Aku ni dah tak pernah support lelaki. Support. Apa tu? Lelaki main bola. Sekali Rina datang tak dihargai. Rina, jangan macam ni Rina. Rina, kau jangan macam ni Rina. Rina, tolong Rina. Kau dah suruh aku datang sini tanpa sebab. Tiba-tiba kau balik dulu. Rina, tolong Rina. Mana aku tak boleh lah bila orang tak hargai Rina, kehadiran suara kau dah kau. pecah Rina. Suara kau dah crack Rina. Rina, suara kau dah crack Rina. Jangan buat macam ni Rina. Sebab aku pakai spek hitam. Pemain nombor 10. Main elok tau. Ada tengok kan pemain nombor 10 eh? Cukup lah, aku dah 3 orang ni. Aisyah dah tak boleh buat apa weh. Dia memang nak balik juga. Siapalah Aisyah untuk menghalang dia. Kecuali nombor 10. Sorry korang.